team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Dunia bola sepak Malaysia kembali menjadi perhatian apabila wartawan penyiasat sukan terkenal Romain Molina membuat beberapa dakwaan serius melalui platform media sosial X miliknya. Pendedahan tersebut menyentuh pelbagai aspek sensitif termasuk isu kewarganegaraan pemain, integriti liga serta keberkesanan tadbir urus oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia. Apa yang menjadikan isu ini lebih panas adalah apabila nama kelab gergasi tempatan Johor Darul Ta'zim atau JDT turut dikaitkan sebagai pihak yang kononnya mendapat manfaat daripada sistem yang dipersoalkan itu. Sebagai seorang wartawan yang terkenal dengan laporan penyiasatan mendalam, Romain Molina bukanlah individu yang boleh dipandang ringan dalam dunia bola sepak antarabangsa. Beliau telah lama dikenali kerana keberaniannya membongkar isu-isu besar melibatkan rasuah, salah guna kuasa serta eksploitasi dalam industri sukan. Reputasi tersebut menjadikan setiap dakwaan yang dikeluarkannya sering mendapat perhatian luas termasuk daripada peminat bola sepak Malaysia. Namun demikian adalah penting untuk difahami bahawa setiap pendedahan walaupun datang daripada sumber berprofil tinggi tetap perlu dinilai secara kritikal dan disokong dengan bukti kukuh sebelum dianggap sebagai kebenaran mutlak. Isu utama yang diketengahkan oleh Molina adalah dakwaan penggunaan kewarganegaraan palsu dalam bola sepak Malaysia. Dalam konteks sukan antarabangsa, istilah ini merujuk kepada situasi di mana pemain memperoleh kerakyatan sesebuah negara melalui cara yang meragukan atau tidak memenuhi sepenuhnya syarat yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia, iaitu FIFA. Peraturan FIFA menetapkan bahawa seseorang pemain hanya boleh mewakili sesebuah negara jika mereka mempunyai hubungan sah seperti kelahiran, keturunan atau tempoh menetap yang mencukupi. Sekiranya terdapat sebarang manipulasi dalam proses ini, ia boleh dianggap sebagai pelanggaran serius yang menjejaskan integriti pertandingan. Dalam kes Malaysia, dakwaan tersebut membayangkan bahawa terdapat pemain yang mungkin memperoleh status warga negara dengan cara yang tidak sepenuhnya telus, sekaligus membolehkan mereka beraksi sebagai pemain tempatan. Jika benar, situasi ini boleh memberikan kelebihan kompetitif kepada pasukan tertentu, terutamanya dalam liga domestik yang mempunyai had pemain import. Namun sehingga kini, tiada bukti rasmi yang didedahkan kepada umum yang secara jelas menyaksikan kewujudan sistem kewarganegaraan palsu seperti yang didakwa. Nama Johor Darul Ta'zim muncul dalam perbincangan kerana statusnya sebagai kelab bergasi tempatan dalam bola sepak Malaysia sejak dekad lalu. Dengan pelaburan besar, struktur pengurusan profesional serta kejayaan berterusan di peringkat domestik dan Asia, JDT sering menjadi sasaran kritikan daripada pihak tertentu. Dalam konteks ini, dakwaan bahawa kelab tersebut mendapat manfaat daripada sistem yang tidak adil menimbulkan pelbagai reaksi termasuk daripada penyokong dan pemerhati bola sepak tempatan. Namun demikian, adalah penting untuk membezakan antara persepsi dan fakta. Dominasi JDT dalam liga tidak semestinya berpunca daripada sebarang manipulasi. Sebaliknya, boleh dijelaskan melalui faktor seperti pengurusan yang cekap, pelaburan infrastruktur, pembangunan pemain dan kestabilan organisasi. Tanpa bukti konkret yang mengaitkan kelab tersebut secara langsung dengan sebarang pelanggaran peraturan, adalah tidak adil untuk membuat kesimpulan bahawa mereka bersalah. Selain isu kewarganegaraan, Molina juga mengkritik Persatuan Bola Sepak Malaysia atas dakwaan gagal mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat dalam pelbagai isu. Beliau mempersoalkan mengapa tindakan daripada FIFA terhadap pemain tertentu hanya berakhir dengan denda atau sekatan ringan tanpa sebarang implikasi besar terhadap individu yang bertanggungjawab di peringkat pentadbiran. Kritikan ini menyentuh aspek accountability dalam pengurusan bola sepak negara yang sememangnya menjadi topik perdebatan sejak sekian lama. Dalam masa yang sama, isu lain seperti mutu pengadilan, penyusunan jadual perlawanan serta dakwaan match fixing dan keganasan turut diketengahkan sebagai simptom kepada masalah yang lebih besar dalam ekosistem bola sepak Malaysia.
Walaupun isu-isu ini bukanlah perkara baru, pengulangan dakwaan tersebut oleh seorang wartawan antarabangsa memberi dimensi baru kepada perbincangan sekaligus meningkatkan tekanan terhadap pihak berkuasa tempatan untuk memberikan penjelasan. Namun begitu, dalam menilai keseluruhan situasi ini, pendekatan yang seimbang amat diperlukan. Dakwaan Molina walaupun serius masih berada pada tahap tuduhan dan belum disahkan melalui siasatan rasmi oleh badan berkuasa seperti FIFA atau pihak berkuasa tempatan. Dalam sistem perundangan dan tadbir urus yang adil, setiap pihak berhak untuk dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya. Oleh itu, sebarang kesimpulan yang dibuat tanpa bukti kukuh berisiko menjejaskan reputasi individu dan organisasi yang terlibat. Di pihak lain, pendedahan seperti ini juga tidak boleh diabaikan begitu sahaja. Sejarah bola sepak global menunjukkan bahawa banyak skandal besar pada mulanya bermula sebagai dakwaan yang kemudiannya terbukti benar selepas siasatan mendalam dijalankan. Oleh itu, dakwaan Molina seharusnya dilihat sebagai satu isyarat untuk meningkatkan tahap ketelusan dan integriti dalam pengurusan bola sepak Malaysia, bukannya semata-mata sebagai serangan terhadap pihak tertentu. Tambahan pula, dalam era media sosial yang bergerak pantas, sesuatu dakwaan boleh tersebar luas dalam masa yang singkat tanpa sempat melalui proses verifikasi yang menyeluruh. Ini menyebabkan persepsi awam mudah terbentuk berdasarkan maklumat yang belum tentu sahih. Dalam konteks ini, semua pihak termasuk penyokong, pengamal media dan pihak berkepentingan perlu lebih berhati-hati dalam menilai sesuatu isu agar tidak terjebak dalam penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan reputasi bola sepak negara secara keseluruhan. Akhir sekali, apa yang diperlukan ketika ini bukan sekadar perdebatan di ruang awam, tetapi tindakan yang jelas dan telus daripada pihak berkuasa berkaitan. Jika dakwaan tersebut tidak berasas, maka penjelasan rasmi perlu diberikan bagi memulihkan keyakinan peminat. Sebaliknya, jika terdapat kebenaran di sebalik dakwaan itu, siasatan menyeluruh dan tindakan tegas harus diambil tanpa kompromi. Hanya dengan pendekatan ini, bola sepak Malaysia mampu bergerak ke hadapan dengan lebih kredibel dan dihormati di pentas antarabangsa.